Ramai wanita rasa nak simpan emas, kena ada duit lebih. Tapi tahu tak, duit belanja dapur pun boleh jadi emas. Setiap bulan kita pegang duit dapur RM100, RM200, kadang-kadang lebih. Kalau bijak urus, ambil sikit je. Contohnya RM20 atau RM30. Kumpul sampai RM100, dah boleh tukar kepada emas dalam akaun Gap. Tak terasa pun, tapi lama-lama gram makin bertambah. Dari 1 gram jadi 5 gram. Jadi 10 gram, jadi 100 gram. Itu semua aset yang kita sendiri miliki. Yang best, emas ni tak bocor, tak habis macam duit, dan makin lama, makin tinggi nilainya. Bila perlukan nanti, boleh jual semula. Senang, cepat dan bernilai. Sebab tu orang kata, wanita bijak simpan emas. Bukan tunggu kaya baru mula, tapi mula sekarang walaupun sikit. Sebab duit dapur pun boleh jadi emas. Dapat sesuatu? Suri rumah yang nak mulakan simpanan emas, boleh klik link di bio atau isi beg biru. Saya bantu sebaiknya. Boleh juga refer pin video cara daftar akaun. Nak tahu tentang simpanan emas, boleh terus follow saya.